kembali kepada dalam rancangan podcast BBR, Bunyi-Bunyi Republic, di mana kita akan kupaskan everything in here. So, saya sebagai host comel anda, Nur Aidil, sedia berhikmat. So, macam recap sikit episod pertama. Episod pertama kita fokus on Viral Arts Kasa. Adakah tetamu-tetamu kita untuk kali ni ada hubung kait dalam Viral Arts Kasa? So, sebelum kita start, ambillah makanan, tariklah bantal, duduk setempat. So, kita akan start. Okay, so, kita nampak kat sini ada 3 jejaka handsome. Handsome ke tidak? Handsome lah kan? Takkan tak handsome? So, kita perkenalkan diri. So, siapa nama awak? Hai semua, nama saya Muhammad Alif Daniel atau lebih dikenali sebagai Daniel. Saya merupakan kurator 1 merangkap sebagai pengurus wakil Solid Republic Diploma Arts Management semester 2. Okay. Saya Daya Bawang Anak Daya. So, saya boleh panggil Daya. So, saya ni selaku EM untuk Eclipse Production. Nama saya Muhammad Nishakan Beno Ali, boleh panggil saya Haikal. Saya memegang jawatan EM untuk Part 1. Okay, EM Curator. Okay, so kita akan teruslah Tapi sebelum kita nak start, saya nak tanya, kenapa curator? Kenapa tak EM macam mereka ni? Event kami ni dia lain sikit. Macam kita tahu yang lain ada EM, tapi kami tak ada EM sebab EM digantikan dengan curator sebab kami buat exhibition. Exhibition. Yes. Patutlah curator. Yes. Okay, dah halang-halang kan, kita start lah So, mestilah first kita akan tanya perasaan kan, sebab korang ni leader untuk satu event tu. So, macam mana korang punya rasa tu? Bercampur aduk ke ataupun memang sukarela? First bercampur aduk jugalah sebab dia quite nervous sebab ni kan event kita orang yang first yang kena handle sendiri sebab before ni kami collab dengan Diploma Part 4 which is Local League Republic. So perasaan nervous tu bila nak handle event sendiri makin tinggi lah. And untuk cakap pasal siapa yang lantik tu, basically saya sendiri yang wakilkan diri untuk jadi curator at first. Sombong amat. Lepas tu ingatkan kita ada EM lah. So macam curator je lah. Lepas tu tak apalah, tiba-tiba penasihat kita Dr. Anita cakap okay, kita tak ada EM, ada curator je. Dah jadi terkejut pula kita yang jadi EM. So nervous lah sikit. Nervous. Member ingat ada EM lah, tak ada EM rupanya. Okay, so Daya, apa perasaan? Okay, first of all, agak terkejut sebab Miss yang pilih. Mula-mula tak expect pula nak pilih jawatan lain, tahu-tahu jadi EM. Tapi at the same time, okay lah, bersemangat lah jadi EM, boleh pegang jawatan ni kan, lagipun dah last sem. So, Betul. So, untuk Haikal? Perasaan saya agak takut dan nervous lah sebab sem pertama dan tiba-tiba dapat jawatan yang terus tinggi. Tapi Alhamdulillah setakat ni saya ada rakan yang membantu saya. So okay je. Okay, so yang ni kita tahu sem 4, awak Sem 2. Sem 2. Okay, so kita teruskan kepada event. Apa event Lucas buat? So kita start pada Daya. So untuk event kami ada buat 2 event, iaitu event Ilianto, Blow Up with Ilianto lah. And untuk event kedua Event kedua kita kami ialah tradisi 360. Okay, boleh tak terangkan apa benda tu? Elianto dengan 360 tu. Okay, untuk Ilianto, which is kena nantikan lah. Tapi just leak sikit lah. Leak sikit lah. Okay, leak sikit lah. Dia more kepada kecantikan lah. Namun kecantikan basically orang tahulah mostly kepada perempuan sahaja. Tapi untuk ni pula, dia tak semestinya perempuan sahaja. Untuk lelaki pun boleh juga. Yes. Nasib baik sekali lelaki. Okay, untuk Lianto. Betul. Untuk 360? Tradisi 360 pula mungkin nantikan juga. Cuma saya bagi sikit-sikit lah. Nanti akan ada event ni lebih kepada untuk mengenalkan tradisi. Tapi ada lainnya sedikit. Dia ada bercampur dengan konten sedikit. So lebih-lebih tu tengok nanti.
Okay, faham. So maksudnya tak nak share sikit lah. Sikit tak nak lah. Sebab kita gini yang datang ni nak menjual. Menjual event. Ke Daniel. Okay, so event kami di Solid Republic, kami mengadakan satu exhibition, pameran yang mana memfokuskan kepada seni, which is yang viral sekarang. So dekat pameran ni ada 3 section. Kita ada icon, kita ada fashion dan last kali kita ada song. So ketiga-tiga ni akan ada aktiviti dia sendirilah. Macam icon, nantikan icon ni sangat menarik sebab kita kita buat research tentang orang yang memang figura yang menjadi kegilaan para wanita lah. Bukanlah para wanita, dia macam semua orang Gen Z minat dengan dia, dengan idea dia, and dia punya hint dia alumni UiTM. Alumni UiTM. So mungkin korang dapat teka dia kembar. Okay, and then yang kedua fashion, kami akan membawa satu local brand which is bag. Maybe wanita semua tahu kot benda tu. Dan last kali song, kami akan membawa lagu-lagu yang viral di semua platform muzik di Malaysia ni. Oh, antara ketiga-tiga tu kan, yang mana rasanya orang akan tertarik? Maybe fashion dengan icon lah. Fashion dengan icon. Okay, baik. So, dah halal masing-masing dah tahu kan, yang ini nak buat T60 tadi, T60. Sini Elianto, sini exhibition. So mestilah korang punya event mesti ada objektif utama. Apa objektif yang korang nak sampaikan dekat semua khalayak ramai? Kami nak educate, untuk exhibition lah, kami nak educate orang yang viral tu bukan sekadar viral, tetapi dia bagi satu input kepada masyarakat supaya diorang dapat tahulah tentang benda-benda viral ni. Macam benda viral ni dibuat dengan secara ilmiah, macam tu lah. Okay, untuk kita Haikal. So Haikal, So saya terangkan pasal tentang Elianto lah pula. Elianto boleh. So objektif utama kami ialah untuk bina keyakinan para siswa dan siswi lah, untuk lebih yakin ke kelas mungkin. Sebab Elianto ni kan adalah apa panggil tadi? Produk kecantikan, semua tu kan. So untuk bina keyakinan, itu ada untuk bina keyakinan. Okay, untuk membina keyakinan tu, dia ada tema ke? Ke tema dia biasa je? Tema dia kena nantikan. Sebab benda tu Okay, tak apa, sakit. So kita Dayang. Okay, untuk tradisi, kami mengangkat kembali nilai-nilai tradisi yang lama, namun diangkat kembali menjadikan viral seperti Aikal bagi tahu tadilah, dikontemkan balik. So dari segi itu akan adalah dalam event tu rancak-rancak. Rancak, di mana-mana rancak berdosa. Vibe-vibe dia. Faham. Okay, so kita teruskan. Untuk you guys punya event ni, siapa yang bertanggungjawab, siapa penganjur, dan siapa dia punya pengarah? Nak tahu juga kan, mesti nak tahu siapa pengarahnya. Selalunya yang dua ni dah nampak dah siapa lah. Sebab dia simpan. So kita start pada Daniel dulu. So kami ada 2 tulang belakang yang dapat menjayakan exhibition ni. Satu of course daripada tim kami sendiri, Solid Republic Production, yang mana kami dah diagihkan kepada department yang tertentu. Kami ada 38 orang dan dibahagikan kepada satu department, curator, researcher, exhibition designer, graphic design dan lain-lain. Dan yang kedua semestinya lah kepada pensyarah penasihat kami, which is Dr. Anita. Shout out to Dr. Anita, thank you so much sebab dah guide kami untuk menjayakan exhibition ni. Okay, so untuk Daya, walaupun dah tahu tapi tak apa, teruskan. Okay, untuk jadi tulang belakang event kami, okay lah, basically penganjur is from you guys juga, dari Bunyi-Bunyi Republic, and pengarahnya Miss Nur Syahira, dan dibantu oleh Nila Production Dreamer. So Part 1 Dreamer dengan Eclipse. Betul. Bergabung meletup. Faham. Okay. Dah halang kita dah buat masa event kan, mesti ada aktiviti-aktiviti yang menarik dalam tu, betul? Kalau tak ada aktiviti, sedih betul. Okay, kita start pada Raya dulu. Aktiviti yang ada dalam tu, bagilah tahu sikit. Dah tak nak share, sikit je pun. Okay, untuk tradisi, aktivitinya more kepada hiburan.
Hiburan, lambat-lambat. Ni dah leak sikit tau. Ni dah leak sikit. Lambat-lambat, yes. Joget-joget. Joget-joget. Yes. And Okey. lagunya pun nyanyi-nyanyi sikit. Lagu-lagu yang vibe. Yang viral lah. Okey, untuk Aikan? Untuk Elianto nanti kita akan ada booth. Betul. Kita akan ada booth. Lepas tu kita akan ada sesi bersama pihak Elianto. Nanti akan ada juga makeup artist daripada Elianto. Betul. Dari sesi perkongsian Ilianto lah. Betul. Faham. So untuk Daniel? Untuk exhibition macam orang tahu datang untuk pameran je, tetapi di sebalik pameran tu dekat 3 section tu kita adakan interactive section. Kalau nak tahu ketiga-tiga interactive section tu jangan lupa datang. Okay, so untuk seterusnya adalah harapan as you guys macam creator dengan AM. So harapan you guys, apa yang you guys akan dapat after you guys dah buat event ni and benda ni, apa achievementnya macam tu. So kita start daripada Haikal dulu. Sebab awak Pak Wan kan, first time. Betul. So apa yang awak nak achievement tu? Harapan saya ialah program yang kami jalankan ni berjalan dengan lancar. Dan saya harap saya dapat collect lebih banyak knowledge dan pengalaman daripada part 4, daripada sem 4. Yang sebab diorang lebih pengalaman daripada saya, memandangkan saya sem 1. Betul. Okay, untuk Dayak? Okay, untuk harapan untuk event ni harap ni lah berjalan dengan lancar dan mencapai audiens yang kami nak. And then dari segi tu juga audiens yang datang event tu akan ada ilmu yang diorang dapat. So dari segi Ilianto, apa yang diorang dapat dari sisi perkongsian. Kalau tradisi, elemen apa yang diorang dapat tahu dari segi tarian dan nyanyian. Untuk Daniel? Saya mengharapkan supaya event ni dapat menjadi benchmark kepada production kami sebab ini adalah first event yang kami handle sendiri. So saya nak team member semua rasa bangga dengan segala effort yang dah diletakkan untuk event kali ni. Okay, faham. Okay, so kita ni lah macam dah tahu kita dekat sini ada 3 event kan yang dekat sini kan. So you guys bagi tahulah dekat mana, masa dia, apa kalau ada tagline, jual lah tagline sikit. Takkan tak nak jual, semua nak simpan untuk apa? Macam tu. So kita start pada ini dulu. Okay, jangan lupa untuk datang ke Viral The Exhibition dekat Dewan Serbaguna College Jasmine di UiTM Puncak Perdana pada 16, 17 dan 18 Januari pada pukul 10 pagi hingga 9 malam. See you guys there. And jangan lupa untuk follow kami punya social media, Instagram dan TikTok. Instagram Solid Republic dan TikTok solid.republic untuk mengetahui lebih lanjut lagi event kami. Okay, so maksudnya event untuk exhibition ni 3 hari? Ya, 3 hari. Pagi sampai malam? Ya, pagi sampai malam. Rajin. Kami letak full effort kat situ. Okay, next. Dayak? Okay, untuk Ilianto dan tradisi akan berlangsung di Dewan Serbaguna College Jasmine. And then tarikhnya 18 bulan 1. Okay, pada pukul 2 hingga 4 untuk Ilianto. Untuk tradisi pula akan berlangsung pukul 8 malam sehingga pukul 11 malam. Okay, so memang hal untuk Elianto dengan tradisi 360 bukan 3 hari lah. Elianto tu apa sebenarnya? Daripada tadi Elianto. Sebab saya betul sasul ni. Apa Elianto tu apa sebenarnya? Elianto tu merupakan, menipulah orang tak tahu, Elianto tu merupakan produk kosmetik yang tengah viral sekarang ni, yang tengah menjadi trend di TikTok dan media sosial yang lain. Oh, saya dah tak tahu. Faham betul. Okay, dah ni kan. So maksudnya event yang you guys dah buat ni memang dah betul-betul orang kata dah tetapkan, tak ada perubahan ke ataupun macam mana? Yang tu untuk Lento dah tetapkan, dengan tradisi pun dah ditetapkan. Untuk exhibition pun dah ditetapkan semuanya. Ditetapkan, memang betul-betul tetap lah, tak ada perubahan. Betul. Memang itulah dia. Betul. Memang itulah dia. Okay, so last question. So this macam saya tahu Part 4. Betul. Saya pun Part 4 juga ni. So, apa harapan awak, sebab awak collab dengan Pak Wan, betul? Apa yang awak nak Pak Wan dapat daripada Part 4? Okay, untuk harapan saya sebagai Part 4 kepada Pak Wan, betul. Saya harap lepas ni untuk Pak Wan, at least mereka
dapat knowledge daripada Part 4. Apa yang mereka belajar. Bukan sahaja EM, mana-mana department yang production lain pun harap dapat belajar something new. Faham. Yes. So, adakah semasa perjalanan awak dengan Part 4 berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, sepanjang perjalanan kami collab, tiada masalah besar, semuanya berjalan dengan lancar. Sebab Pak Fah banyak membantu. So, from ada communication, everything tu semua dapat lah. Dapat. Sebab yelah macam Pak Fah dengan Pak Wan jauh dia kan. So, tak ada apa-apa isu, tak ada apa-apa isu lah. Okay, untuk Daniel, sebab awak SEM 2 kan, seperti yang saya dengar tadi, awak cakap awak ada collab dengan local card sebelum Ya, ni. betul. So, adakah awak akan perhatikan benda tu untuk event ni? Yes, betul. Betul. Maksudnya semua department, semua ahli Solid Republic pun gunakan balik ilmu-ilmu yang telah diajar oleh members of locally guard untuk dibawa ke SEM ni. Macam tu. Okay, faham. Okay, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Okay, so ada apa-apa nak cakap ke sebelum akhir ni? Kan nak sampaikan apa-apa ke? Kan walaupun dah sampai ke, tapi nak sampaikan apa-apa ke? Untuk saya di Viral The Exhibition, saya mengharapkan supaya anda semua datang untuk support kami punya hasil dan jangan lupa untuk follow kami punya Instagram dan TikTok. Follow. Okay, untuk Daya. Okay, untuk saya pun sama macam Daniel. Jangan lupa datang untuk event kami yang berlangsung pada 18 Januari nanti. And eventnya menarik. Menarik. Menarik kan kita nak share. And jangan lupalah follow IG, TikTok kami. Okay, jangan follow ni, Eclipse Production. Production yang tadi Solid Republic. Solid Republic. Okay, Aikan? Saya sama juga, jangan lupa datang pada event kami pada 18 sampai 1 nanti. Jangan lupa juga untuk follow social media kami, Eclipse Production. Okay, sampai situ sajalah untuk episode kali ini. So, terima kasih sebab sanggup dengar daripada permulaan sampai habis. You guys memang sweet. So, saya sebagai host anda, Dr. Rizani. So, hashtag cute, hashtag production, hashtag Viral X Kasa. So, kita akan jumpa next episode. Bye-bye.